tip sikit dekat hampa. Alright, 70-200, tak kisah brand apa pun, Nikon ke, Canon ke, Sony ke, Tamron ke, Fujifilm ke, apa ke, brand apa sekalipun, satu benda hampa kena ingat, dia tak boleh disimpan terlalu lama. Dia ada satu penyakit, bila simpan terlalu lama, autofocus akan jam, akan sengap, senang kata tak boleh pakai. Pasal apa jadi macam tu, aku tak sure. Kalau lens-lens lain kurang nak jadi tau. 70-200 sangat famous, sangat ramai kena. Sebab apa? Simpan lama. Ui, bunyi tak sepatutnya bunyi ya. Okey, dia bunyi. Kita tak jalan. Okay, something wrong lah. Kenapa aku kata something wrong? Biasanya 70-200 Nikon lah, Nikon 70-200 bila kat sini hamba manual, bila kita pulah focusing ring, sepatutnya focusing kat sini bergerak. Ni tak bergerak. Okay, panjang cerita ni. Kalau physical lens ni aku boleh bagi 9/10 boleh lawa. Cuma yang memuskilkan aku kat sini 70-200 dia made in Japan tau. Kelang Nikon Japan dah tutup. Yang aku muskil kat sini dia ada macam orang terketuat. Tak sepatutnya ada. Macam mana boleh wujud aku pun tak tahu. Kalau condition gelas dia, lens ni kalau ikut sekali kalau sekali tengok lah, macam tak pernah dibuka lagi. Condition macam ni sangat best. Orang kata very good condition. Contohlah 70-200 second hand. Yang ni dah tak wujud tau. Kalau aku cakap lagi hampa kata gila pula. Okay. Kalau very good condition, harga 4,000 ke 5,000 boleh beli. Tapi tak ramai orang akan beli dengan harga macam tu. Contoh condition macam ni lawa, dia ada kotak dia ada bag dia ada manual dia, everything macam orang kata hampir beli di kedai, boleh beli dengan harga tu. Sebab apa? Bagi aku personally, dia ni lebih best, lebih bagus daripada VR tu. Aku pakai dua-dua weh. Aku pakai dua-dua. Nikon launching je aku order. So aku pakai brand new. Masa aku jual dia ni, aku sangat frust aku pakai VR tu. Apa boleh bayang kat situ cukup. Aku sangat frust. Aku lebih suka dia ni. Sebab gambar dia sangat sharp. VR tu one dengan VR tu, dekat VR tu hang tak rasa sangat perbezaan dia, sharpness, skala tak rasa sangat weh. Yang ni bagi aku lebih sharp, lebih best, lebih malah nak puji yang lain-lain lah. Kalau ikut gelas dia pun dengan umur dia consider cantik. Okey, dia ada naik fungus sedikit rupanya. Mungkin ada fork sikit, ada haze, tapi very minimum lah, very minimum. Macam ni tak boleh jadi balik lah, tak boleh jadi lah. Orang kata 45,000 ni new condition tak apa. Okey, kalau macam ni paling tinggi 3,000 ke bawah. Tapi biasanya orang duk jual 2,000, 1,000 lebih lah apa semua, market rosak kan. Sebab apa aku berkenan lens DSLR berbanding lens mirrorless? Okey, ada satu benda. Lens DSLR dia ada benda ni, kemudian dia ada aperture besi. Okey, bergerak mechanical. Bila mechanical ni, dia hampir susah nak rosak. Ataupun bukan hampir susah nak rosak, hampir mustahil nak rosak. 5 ton, 10 ton, 20 ton, 30 ton, 40 ton hang pakai, hampir mustahil nak rosak. Tapi yang baru mirrorless, dia dah tiru sistem-sistem lain. Bagus dia laju lah. Dia dah tak ada aperture blade ni, dia dah tak ada. So dia tak ada, dia pakai ribbon. Bagus dia laju. Tapi dia insyaAllah wajib untuk rosak, mudah rosak. Hang pakai jangka hayat dia tak panjang, maintenance dia lebih. Yang ni maintenance dia low. Itu yang aku lebih suka di lens DSLR berbanding mirrorless. Tapi nak buat macam mana teknologi kan. Kalau dia tak buat macam tu, hampa tak beli. Okay. So brother ni, kalau aku tak silap aku dah tengok mesej balik, lens dia isu autofocus tak jalan. Kalau aku tak silap. Okay, autofocus tak jalan ni kebiasaannya bukan nak rosak. Okay, lens-lens macam ni susah gila nak rosak, disebabkan macam aku kata lah, banyak sangat simpan atau duduk di tempat sejuk dan sebagainya. Di tempat panas banyak pun sama juga. Okay, dia beku dalam dia apa semua, macam kita tak bergerak lah.
kan. Kita tak buka tiba-tiba nak bergerak terlihat lah. So kebanyakannya aku buka, aku servis balik, elok tak payah tukar apa. Majority macam tu, duit kerja aku ambil siap. Tapi bila aku buka, kalau betul ada rosak, aku akan tahu lah. Sebab hang nak check, hang check macam ni ya, hang tengok, hang pasang kabel, hang check tak boleh macam tu lah. Sama hang check ni, cara aku check macam mana, hang nak buka, alang-alang hang dah buka, cas sama. So servis dengan check ni harga sama. Aku buat satu jadi satu harga, dia perhampakan ada dua harga, berapa aku untung lah. Aku tak mau macam tu kan, biar kita win-win situation. Jadi aku buka, aku servis, aku check. Bila aku confirm, okay, part ni problem, yang ni harga kena tambah 100, 200, 300 dan sebagainya. Owner kata okay on, kita buat lah. Owner kata yang ni tak boleh jadi, serupa beli baru, so tak buat lah. Macam tu cara aku, mudah, simple dan 70-200 ni hampa nak pakai 10 mila, dia telephoto lens, hang boleh pakai indoor. Tapi kalau contoh wedding yang pakai indoor ni orang tergila sikit. Melainkan hang tak larat ataupun hang ada pembantu bagi dia pakai monopod, hang tangkap. Hang nak pakai satu body boleh, satu super wide, satu lagi tele boleh. Tapi kalut lah. Aku biasa pakai zaman-zaman aku muda dulu kan. Boleh pakai, best juga lah kan. Sebab apa? Bila customer hang jauh, pengantin hang jauh, hang tak payah nak pergi hambat dia. Pada jauh hang boleh tangkap. Okey, cuma pencahayaan kena cukup. Dan VR memang wajib ada. Sebab indoor tak ada VR, susah weh, susah. Sangat susah. Okey. Outdoor tak ada isu lah kan, nak tangkap gambar sukan, nak tangkap gambar hobi. Tapi kalau untuk bedding tak sesuai lah. Untuk bedding tak sesuai. Sport pun jarak yang dekat-dekat okey lah. Kalau contoh kalau sembang bola, sembang hoki, jauh weh, susah. Macam kata okey, sebut takraw, badminton dekat, yang tu agak sesuai lah kan. So takat lagi satu, hang boleh buat gantikan dia dengan portrait juga. Hang nak beli 85 1.4 mahal kan, baru 5-6 ribu mungkin lebih, apa semua lebih kurang harga dia ni. Tapi prime lebih best lah kan. Tapi kalau hang tak mau beli 85, hang nak beli dia ni, so hang dapat range 70-200. Tapi dia 2.8 lah kan. So ikut kegunaan nampak masing-masing. So takat tu je aku cerita hari ni. Macam ni dia hantar pencalon. Kalau tak silap aku, customer ni duduk di Arab Saudi, baru ni dia PM aku tak tahu lah orang yang sama ke bukan. Dia tengok aku duduk rindu, dia offer aku pergi rumah dia. Aku tak kenal dia. Aku tanya hang kenal aku, aku tak kenal dia pun. Kemudian dia kata dia kenal aku sebagai tukang repair. Okey. Di Riyadh lah, Riyadh nak pergi Mekah dalam 900 kilo. Dia kata itu. Aku pun tak google apa semua, aku tak pandai, aku tak berani weh. Tak berani. Aku pergi package, aku tak pening kepala dah. Kalau nak pergi DIY ni, tengoklah insya-Allah lah kan. Macam aku pergi Indonesia, pergi Thailand ni dekat-dekat. Pergi Mekah ni jauh weh. Pergi ibadat, bukan nak pergi bercuti je pun. Nantilah aku fikir macam dah ada rezeki, aku pergi lah kan. Aku apply rayuan haji, aku pergi lah. Mereka buka, tak mahu buka, tahun depan kita pergi, kau tak buka, kita try umrah apa kan. So aku di Aitam Penang, yang ni dia post, kalau katakan hampa dekat dan hampa boleh jumpa aku hanya menjaga Isnin sampai Jumaat 8 pagi sampai 5 petang. Okey, hari nak jumpa baru deal. Katakan hang risau apa semua, sebab jangan deal 2-3 hari awal jadi leceh. Okey, sebab bila deal nak jumpa aku dekat mana, aku ada kat situ kita jumpa, mudah macam tu. Tak payah aku nak tunggu apa, nak tunggu aku jalan jam apa semua. Paling mudah post 365 hari, anytime hang boleh post. So far nombor aku ada bawah, tepi atau atas, ambil nombor aku. Jangan duk call biasa, jangan duk call bentuk WhatsApp, aku tak suka jawab. Hampa text message, voice message atau video message hantar ke nombor WhatsApp aku, insya-Allah aku jawab. Contoh macam mana lah, okay, macam ni, ambil video, okay, ambil pusing atas bawah, tunjuk detail, kalau ada fungus ke tu ni apa semua tu, apa problem. Contoh, bang yang ni autofocus saya tak jalan, bang yang ni fungus, yang ni tak boleh fokus, yang ni soft focus, yang ni back focus, sama just cerita macam tu kan, tunjuk model apa semua. Itu insya-Allah aku bagi harga. Kalau just tanya, bang servis berapa, repair berapa, nak repair apa, nak servis apa, nak servis lens apa, nak servis kamera apa kan, nak tukar tu item apa, setiap kamera tak sama weh. Okey, barang-barang dia tak sama. Okey, so takat tu je aku share ni. Okey kan, bye, assalamualaikum.